payah nak bercakap pasal lutut lagi. Power. Sampai macam tu kan. Pak Tung satu. Pak Tung bila dah kita cecah 50 ni, macam akak kan dah 55 kan. Kalau cecah dah 50 ke atas ni, dia punya lutut ni kekurangan apa? Gel kan. Ramai masalah tu sekarang ni. Kekurangan gel kan. Tapi kalau yang buat kerja yang banyak gunakan tenaga kaki kan, naik tangga ke, turun ke, itu lagi cepat masalah gel ni sakit kan. Macam akak macam mana? Sejak pakai Alora ni lah, seluar Alora ni, rasa macam gel tu ada balik. Kita dah tak ada lagi. Kat mana sakit lutut kita tu dah tak ada. Kita solat pun senang macam biasa kita bangun. Macam kita cergas balik. Macam Sebelum ni akak ada rasa sakit lutut tak? dah tentu sakit. Sebab satu lagi masalah jatuh. Pernah jatuh kan. Sampai masuk hospital kan, operation gitu, operation lutut, bukan lutut lah, kira urat keting kan. Akak kan operation urat keting ni kan. Lepas tu situ dah sakit. Lepas tu lutut ni memang tak selesa lah, sebab bekas jatuh tu kat lutut. Jadi makin lama makin kita rasa macam kekurangan gel juga, jadi sakit kan. Tak sakit dah jadi sakit. Tapi lepas pakai seluar Alora tu, sebab dia macam ada satu macam pulihkan balik. Bila dia ni kan, bila kita pakai ni, dia macam pulihkan balik kepala lutut kita ni. Lega. Boleh orang kata duduk, berdiri, cangkung, macam tu lah. Kalau tak pakai, tak tahu. Bila dah cuba tu akan tahu rasa. Bukan makan masa yang lama pun. Kita pakai tu dalam seminggu pun dah nampak dah perubahan. Perubahan dekat kita punya lutut ni kan. Memang boleh rasa dia macam dah lega. Lega habis. Memang lega habis. Boleh rasa bila kita bergerak, bila kita berjalan, bila kita solat, masa kita rokok, masa kita sujud, memang tak ada lagi dah rasa sakit kaki tu kan. Sakit lutut ni. Selalu masalah lutut lah biasa. Macam ni rasa masalah lutut selalu kan. Macam gel orang kata makin lama makin kurang kan. So akak tak pernah pergi cucuk lutut? Tak pernah lah. Sebab pakai seluar Alora ni pun dah rasa macam kembali pada orang kata macam kita 30-an, 20-an macam tu kan. Boleh berlari. Dah rasa macam memang selesa sangat-sangat kan. Tak ada rasa lagi, tak payah nak bercakap pasal lutut lagi. Sampai macam tu kan, confident ni. Tapi memang betul. Pakai pun tahu, tapi kena rajin lah.